Okey, mengapa umat Islam penting belajar fardu ain? Kadang-kadang kita bincang ilmu tinggi-tinggi sangat. Padahal ilmu fardu ain ni ilmu yang semua orang kena belajar. Nama pun fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah orang lain mengaji, kita mungkin tak payah. Tapi fardu ain semua kena mengaji. Kalau tak mengaji, kita tak boleh laksanakan perkara-perkara yang wajib. Jadi sebab itulah salah satu dalam fardu ain sembahyang lah. Sembahyang ni macam teras. Dia teras. Dia kena mengaji. Dia tak boleh ikhlas mata-mata. Sebab dalam bab sembahyang, kalau semua ikhlas mata-mata, duduk berdiri diam-diam, berzikir pun dah macam ikhlas dah. Tapi ada perbuatannya. Ada rukunnya. Ada perbuatan berdirinya, duduknya, ada syaratnya. Sampai Nabi pernah suruh sahabat ulang balik sembahyang. Nabi tegas sampai Nabi sebelum wafat, sahabat-sahabat solat dengan Nabi. Menunjukkan solat itu penting. Dan banyak sahabat, bukan sedikit. Kalau dalam banyak hadis-hadis sahih, begitu banyak ulama masukkan bab itu, bab ini, bab itu, semua kaitan dengan fiqh solat. Betapa beribunya teks-teks documentation tentang fiqh solat. Kenapa? Ulama bincang bab solat begitu teliti. Kenapa dalam sekolah bincang begitu panjang? Sebab pentingnya memahami kaedah solat dengan benar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Seperti mana Nabi solat, macam tu kita nak ikut sebiji-sebiji Nabi solat. Okey, senang cerita. Nak belajar tentang solat ni banyaklah explanation kita dalam aplikasi Al-Markhali. Syarat sah perkara sering orang silap, perbetulkan solat kita macam mana nak khusyuk, apa pengertian maksud solat, kalau menghadap kiblat tak betul kita punya wuduk, tak betul kita punya rukun, macam mana nak selesai, semua diceritakan dalam fiqh solat dalam Al-Madkhal.